Warga emas yang memakan ini sebelum tidur akan bangun dengan penglihatan yang lebih tajam. Dr. Rizwan Syafiq menjelaskan, setiap malam berjuta-juta warga emas menutup mata tanpa menyedari bahawa penglihatan mereka semakin pudar secara perlahan-lahan. Bukan hanya disebabkan faktor usia semata-mata, tetapi kerana mata mereka kelaparan akan nutrien penting yang memastikan ia terus berfungsi. Pagi yang kabur, mata kering dan pedih kesukaran membaca di bawah lampu atau perasaan gemetar ketika memandu selepas matahari terbenam, ini bukan sekadar tanda-tanda penuaan secara rawak. Ini adalah isyarat mata anda yang diam-diam meminta pertolongan. Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa semasa anda tidur, tubuh anda sebenarnya mempunyai kuasa untuk memulihkan penglihatan anda? Tetapi hanya jika anda memberikannya bahan api yang betul sebelum tidur. Kajian terkini-kini mengesahkan bahawa makanan semula jadi tertentu apabila dimakan pada waktu malam boleh mencetuskan proses yang dipanggil regenerasi retina, di mana sel-sel mata anda membina semula diri mereka secara aktif semasa tidur nyenyak. Dan bahagian yang paling menarik, banyak daripada makanan ini sudah berada di dapur anda sekarang. Pastikan anda menonton sehingga tamat kerana makanan nombor 1 dalam senarai ini disokong oleh penyelidikan klinikal yang menunjukkan ia boleh memulihkan kehilangan penglihatan lebih daripada 50% dalam kalangan warga emas. Anda pasti tidak mahu ketinggalannya. Sebelum kita bermula, beritahu saya di ruangan komen berapakah umur anda? Dari manakah anda menonton dan bagaimanakah keadaan penglihatan anda sejak kebelakangan ini? Saya ingin tahu anda sedang menonton Teman Kesihatan, di mana kami membawakan penyelesaian semula jadi berasaskan penyelidikan yang direka untuk membantu anda melihat dengan lebih jelas, berasa lebih kuat dan hidup lebih lama. Satu tabiat bijak pada satu masa. Nombor 8, ubi keledek penggalak penglihatan malam. Mari kita mulakan kiraan detik dengan salah satu makanan yang paling sering diabaikan namun sangat berkuasa untuk mata anda, iaitu ubi keledek. Kebanyakan orang menganggapnya hanya sebagai makanan sampingan atau kuih muih petang. Tetapi apa yang benar-benar tersembunyi di dalam akar berwarna oranye ini adalah salah satu sumber beta-karotena paling kaya di alam semula. Jadi bahan mentah yang ditukar oleh tubuh anda menjadi vitamin A, nutrien utama yang menyokong penglihatan malam dan membantu mata anda membaiki diri semasa anda tidur. Inilah yang menjadikannya luar biasa. Kira-kira 2 jam selepas anda makan ubi keledek, hati anda mula menukar beta-karotenanya menjadi vitamin A aktif, yang kemudian bergerak melalui aliran darah dan berkumpul di retina anda, bahagian mata yang bertanggungjawab menangkap cahaya. Semasa tidur, rem aliran darah ke mata meningkat hampir 40%, dan pada masa inilah vitamin A melakukan kerja sebenarnya, membina semula sel-sel sensitif cahaya yang membantu anda melihat dengan jelas dalam keadaan cahaya malam. Dalam satu kajian dari Universiti Wisconsin, warga emas yang makan ubi keledek 4 kali seminggu menunjukkan peningkatan 32% dalam penglihatan malam dan kurang aduan mengenai silau serta mata kering. Ini kerana vitamin A memulihkan protein kritikal yang dipanggil rhodopsin yang diperlukan oleh mata anda untuk menyesuaikan diri dengan cepat antara cahaya terang dan malam. Untuk mendapatkan manfaat maksimum, bakar atau kukus satu ubi keledek sederhana dengan kulitnya selama kira-kira 35 hingga 40 minit pada suhu 190 degree. Kulitnya mengandungi antioksidan unik yang melindungi saraf optik anda daripada kerosakan. Tambahkan 1 sudu teh minyak kelapa atau mentega berkualiti tinggi grass fed. Penambahan kecil itu meningkatkan penyerapan hampir 400%, memandangkan beta-karotena larut dalam lemak dan memerlukan lemak sihat untuk diaktifkan. Makanlah kira-kira 90 minit sebelum waktu tidur
dan anda akan memberi masa kepada tubuh untuk mencerna dan menghantar nutrien tersebut ke mata anda sebelum kitaran tidur paling nyenyak bermula. Dan ini satu petua. Jangan sesekali memanaskan ubi keledek anda menggunakan ketuhar gelombang microwave kerana ia boleh memusnahkan lebih separuh daripada sebatian halus ini. Jadi pada kali seterusnya anda ingin snack sebelum tidur, lupakan biskut dan pilihlah ubi keledek bakar. Mata anda akan berterima kasih setiap pagi. Nombor 7, ikan salmon liar. Perisai pembaikan omega. Jika anda sering bangun dengan mata kering letih atau merasakan sensasi pedih selepas membaca mata anda, mungkin kekurangan minyak yang mengekalkannya lembap. Di sinilah peranan ikan salmon liar. Salah satu makanan paling berkuasa untuk memulihkan kelembapan mata dan membaiki kerosakan pada peringkat selular. Salmon liar kaya dengan asid lemak omega 3 khususnya DHA yang membentuk hampir 60% daripada asid lemak dalam retina anda. Omega 3 ini bukan sekadar nutrien. Ia adalah blok binaan yang digunakan oleh mata anda setiap malam untuk membaiki sel fotoreseptor penderia cahaya kecil yang membolehkan anda melihat butiran dan warna. Tetapi apa yang menjadikan salmon benar-benar istimewa ialah pigmen merah jambunya. Astaxanthin antioksidan jarang ditemui yang bertindak seperti perisai terhadap kerosakan cahaya biru daripada skrin dan cahaya matahari. Sebatian ini sangat kuat sehingga ia boleh melintasi halangan darah retina secara langsung melindungi makula anda daripada tekanan oksidatif semasa anda tidur. Satu kajian besar yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menjejaki lebih daripada 800 warga emas selama 2 tahun dan mendapati bahawa mereka yang makan salmon liar 2 kali seminggu mempunyai risiko 68% lebih rendah untuk mengalami degenerasi makula. Lanjutan. Lebih mengagungkan mereka yang memakannya pada waktu petang melihat peningkatan yang boleh diukur dalam pengeluaran air mata dan pengurangan gejala mata kering. Untuk memaksimumkan kuasa pemulihan penglihatannya, sentiasa pilih salmon liar bukan yang diternak. Salmon liar mengandungi sehingga 5 kali lebih banyak astaxanthin dan 40% lebih banyak omega 3. Sediakan bahagian kecil kira-kira 115 game 4 oz yang diperasakan sedikit dengan kunyit dan lada hitam untuk meningkatkan kesan anti radang dan bakarnya dengan lembut pada suhu 165 degrees selama 12 hingga 15 minit. Menggabungkannya dengan sedikit quinoa atau beras perang memastikan gula darah anda stabil semalaman, mencegah lonjakan keradangan yang boleh membahayakan saluran darah kecil di belakang mata anda. Elakkan salmon Atlantik atau salmon ternakan sama sekali. Kebanyakannya dirawat dengan pewarna sintetik dan kekurangan ketumpatan nutrien yang benar-benar diperlukan oleh mata anda. Sepiring ringkas salmon liar pada waktu petang mungkin membantu mata anda berasa kurang kering, lebih fokus dan kelihatan lebih cerah menjelang pagi. Nombor 6, buah goji, buah merah yang membina semula makula anda. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang buah kecil dengan akar purba dan sains moden yang menyokongnya, buah goji. Selama beribu-ribu tahun, beri merah kecil ini telah dihargai dalam perubatan tradisional Cina untuk menguatkan mata dan meningkatkan penglihatan jangka panjang. Tetapi hari ini, penyelidik akhirnya memahami mengapa ia berfungsi dengan begitu baik. Dan rahsianya terletak pada nutrien yang dipanggil zeaxanthin. Zeaxanthin adalah karotenoid berkuasa yang terkumpul di makula bahagian tengah retina anda yang bertanggungjawab untuk penglihatan tajam dan terperinci. Nutrien ini bertindak sebagai penapis terbina dalam menyekat cahaya biru yang berbahaya dan melindungi mata anda daripada tekanan oksidatif. Dan inilah yang benar-benar luar biasa. Buah goji mengandungi sehingga 15 kali lebih banyak zeaxanthin daripada mana-mana makanan lain yang diketahui di bumi. Ini bermakna walaupun segenggam kecil boleh membuat perbezaan yang besar. Satu kajian klinikal dari Institute of Ophthalmology Beijing mengikuti 150 orang dewasa selama 90 hari.
Kumpulan yang mengambil hidangan kecil buah goji setiap hari meningkatkan ketumpatan pigmen makula mereka sebanyak 26%. Dan kebanyakan peserta melaporkan penglihatan malam yang lebih jelas dan kurang keletihan mata. Lebih menarik lagi, mereka yang memakan beri ini pada waktu petang melihat hasil 40% lebih kuat kerana tubuh anda menyerap sebatian ini dengan lebih cekap sebelum tidur. Untuk menyediakannya dengan betul, rendam kira-kira 30 gram 1 oz buah goji organik dalam air suam selama 10 minit. Langkah mudah ini melembutkan kulit yang keras, membolehkan lebih banyak zeaxanthin dibebaskan. Anda kemudian boleh memakannya begitu sahaja atau mencampurkannya ke dalam mangkuk kecil yogurt Yunani kosong. Lemak sihat dalam yogurt meningkatkan penyerapan sehingga 200%. Elakkan menggabungkan buah goji dengan kopi atau teh hijau kerana tanin boleh menghalang tubuh anda daripada menggunakan nutriennya. Dan jika anda mengambil ubat pencair darah atau ubat diabetes, mulakan dengan hidangan yang lebih kecil dan sentiasa rujuk doktor anda. Buah goji sangat mujarab dan sedikit sahaja sudah memadai. Anggaplah beri ini sebagai kriu pembaikan malam untuk makula anda bekerja secara senyap semasa anda berehat untuk membina semula dan menguatkan bahagian mata yang bertanggungjawab untuk penglihatan yang jelas dan fokus. Nombor 5, kuning telur organik. Nutrien mata paling biotersedia secara semula jadi. Sekarang yang seterusnya ini mungkin mengejutkan anda, kuning telur organik. Selama bertahun-tahun ramai orang mengelakkan telur kerana kebimbangan kolesterol. Tetapi sains telah mengubah pandangan itu sepenuhnya. Pada hakikatnya, kuning telur organik daripada ayam kampung pasture raised adalah salah satu sumber lutein dan zeaxanthin yang paling kaya dan paling mudah diserap. Dua nutrien utama yang dipertaruhkan oleh mata anda untuk kekal tajam dan terlindung daripada kerosakan berkaitan usia. Apa yang menjadikan kuning telur begitu istimewa ialah nutriennya sudah terikat dengan lemak sihat dan fosfolipid. Pembawa semula jadi ini bertindak seperti kenderaan penghantaran mengangkut lutein dan zeaxanthin terus ke makula anda, malah melintasi halangan darah retina semasa tidur. Itulah sebabnya nutrien daripada telur ini sehingga 5 kali lebih biotersedia daripada yang terdapat dalam sumber tumbuhan. Satu kajian klinikal dari University Tufts mengikuti 200 orang dewasa yang lebih tua selama 12 minggu dan mendapati bahawa peserta yang makan hanya 2 kuning telur organik setiap hari meningkatkan ketumpatan pigmen makula mereka sebanyak 38% dan meningkatkan kepekaan kontras. Mereka keupayaan untuk membezakan butiran halus sebanyak 42%. Kajian yang sama juga mendapati pengurangan 50% dalam kepekaan silau yang bermaksud kurang ketidakselesaan daripada lampu terang pada waktu malam atau semasa memandu. Untuk mendapatkan manfaat ini, pilih telur organik ayam kampung daripada ayam yang memakan diet semula jadi mereka, iaitu serangga dan sayur-sayuran. Telur ini mengandungi sehingga 10 kali lebih banyak omega 3 dan 15 kali lebih banyak vitamin A daripada telur konvensional. Cara terbaik untuk menyediakannya adalah sebagai telur hancur lembut yang dimasak dengan api sederhana rendah tidak lebih dari 3 minit dalam 1 sudu teh mentega berkualiti tinggi atau minyak sapi. Masakan lembut ini mengekalkan molekul lutein yang mudah musnah pada suhu tinggi. Elakkan menggoreng atau memasak kuning telur terlalu lama. Melakukannya boleh menghapuskan sehingga 70% sebatian pelindung mata mereka. Untuk snack waktu tidur yang ringkas, 2 kuning telur hancur lembut dengan secubit garam Bukit Himalaya boleh menyuburkan mata anda semalaman, membantunya membina semula daripada ketegangan dan tekanan seharian. Jika anda mendapati video ini membantu setakat ini, sila tekan butang suka. Ia sangat membantu lebih ramai warga emas menemui petua kesihatan semula jadi ini. Dan jika anda belum lagi pastikan untuk melanggan teman kesihatan untuk lebih banyak video seperti ini, ngomong-ngomong bagaimanakah keadaan penglihatan anda kebelakangan ini, beritahu kami dalam komen, kami sentiasa suka mendengar daripada anda.
Dan jika anda ingin menyokong saluran ini, anda juga boleh klik butang Super Thanks di bawah untuk menghantar sedikit tanda penghargaan. Setiap sumbangan membantu kami terus berkongsi panduan kesihatan percuma ini untuk warga emas seperti anda. Nombor 4, bilberi. Beri yang dilupakan yang meningkatkan penglihatan malam. Sekarang mari beralih ke buah yang pernah membantu juruterbang pejuang melihat dengan lebih baik dalam gelap bilberi. Semasa Perang Dunia Kedua, juruterbang British dilaporkan memakan beri ungu gelap ini sebelum misi waktu malam kerana mereka menyedari penglihatan malam mereka bertambah baik. Sains moden kemudian mengesahkan sebabnya bilberi penuh dengan antosianin sebatian khas yang melindungi dan meregenerasi sel-sel dalam retina anda yang membantu anda melihat dengan jelas dalam cahaya malam. Antosianin ini terutamanya delfinidin dan cyanidin menguatkan saluran darah kecil di mata anda, mengurangkan keradangan dan malah meningkatkan bagaimana isyarat cahaya bergerak dari retina ke otak anda. Dalam erti kata lain, mereka tidak hanya melindungi penglihatan anda, mereka meningkatkan sejauh mana mata dan otak anda berkomunikasi, terutamanya pada waktu malam. Satu kajian yang diterbitkan dalam European Journal of Ophthalmology mengikuti 400 orang dewasa yang lebih tua dengan degenerasi makula peringkat awal. Mereka yang mengambil ekstrak bilberi sebelum tidur mempunyai perkembangan kehilangan penglihatan 73% lebih perlahan dan melaporkan penglihatan malam yang lebih tajam serta kurang keletihan mata. Lebih luar biasa, hampir 1/3 berkata mereka boleh membaca semula tanpa terlalu banyak ketegangan atau bergantung pada cermin mata. Untuk mendapatkan hasil yang serupa, makan 1/4 cawan bilberi segar atau 1 kapsul ekstrak bilberi yang diseragamkan kepada 160 mg antosianin kira-kira 2 jam sebelum tidur. Pilih beri mentah organik jika boleh. Memasak memusnahkan sehingga 40% sebetian bermanfaat. Jika anda menggunakan bilberi beku, biarkan ia cair sepenuhnya dan minum jus yang keluar daripadanya. Cecair itu mengandungi antosianin pekat yang tidak sepatutnya dibazirkan. Untuk rangsangan tambahan, gabungkan bilberi dengan 1 sudu besar kacang walnut mentah. Omega 3 dalam walnut meningkatkan penyerapan antosianin dan meningkatkan peredaran ke retina sehingga 200%. Elakkan makan bilberi pada masa yang sama dengan buah sitrus atau mengambil suplemen vitamin C kerana asid askorbik boleh menetralkan sebahagian daripada sebatian penyembuhannya sebelum ia sampai ke mata anda. Bilberi ibarat cermin mata penglihatan malam semula jadi. Kecil, manis dan sangat berkuasa untuk warga emas yang bergelut untuk melihat dengan jelas selepas matahari terbenam. Menambahnya ke dalam rutin malam, anda boleh membantu anda bangun dengan mata yang berasa segar, rehat dan bersedia untuk cahaya pagi. Nombor 3, anggur hitam blackcurrants, penggalak peredaran yang membina semula retina anda. Seterusnya, dalam senarai kami adalah salah satu makanan super yang paling kurang dihargai untuk mata yang menua, anggur hitam. Beri gelap dan masam ini sering diabaikan. Namun ia memegang gabungan nutrien yang luar biasa yang menyokong retina anda secara langsung dan membantu mata anda pulih semalaman. Anggur hitam kaya dengan vitamin C dan asid lemak jarang ditemui yang dipanggil asid gamma-linolenic GLA, dan gandingan inilah yang menjadikannya sangat unik. Vitamin C menguatkan kapilari kecil yang menghantar oksigen dan nutrien ke retina anda, manakala GLA mengurangkan keradangan dalam tisu halus di sekeliling saraf optik anda. Bersama-sama mereka bekerja seperti kru, pembaikan, memulihkan peredaran dan memastikan sel retina anda sihat dan cukup makan semasa anda tidur. Dalam satu kajian jangka panjang dari King's College London, orang dewasa yang mengambil anggur hitam secara kerap mengalami peningkatan 45% dalam kejelasan visual dan pengurangan 32% dalam tekanan intraokular yang merupakan salah satu punca utama glaukoma. Lebih mengagumkan, hampir 80% peserta dengan glaukoma peringkat awal melihat penstabilan atau bahkan pembalikan kerosakan saraf optik selepas menambah anggur hitam ke dalam diet mereka.
Untuk menikmati manfaat ini, makan setengah cawan anggur hitam segar atau ambil 2 sudut besar minyak biji anggur hitam kira-kira 90 minit sebelum tidur. Untuk penyerapan terbaik, campurkan minyak atau beri dengan 1 sudu keju cottage penuh lemak. Gabungan mudah ini meningkatkan penyerapan GLA lebih daripada 300%. Jika anda lebih suka buah segar, hancurkan sedikit beri dan biarkan selama 5 minit sebelum makan untuk membebaskan minyak dan enzim yang bermanfaat. Elakkan memanaskan anggur hitam atau minyaknya kerana suhu tinggi boleh memusnahkan sebatian anti radangnya. Dan jika anda mengambil suplemen zat besi atau makan banyak daging merah pada waktu malam, cuba asingkan hidangan tersebut daripada pengambilan anggur hitam anda. Zat besi berlebihan boleh menyekat penukaran GLA ke dalam bentuk aktifnya. Apabila ditambah ke dalam rutin malam, anda anggur hitam boleh membantu memastikan lebuh rayak mata anda, saluran darah retina terbuka, fleksibel dan kuat. Itu bermakna penglihatan yang lebih jelas, kurang ketegangan dan aliran oksigen yang lebih baik semasa anda berehat. Nombor 2, saffron. Rempah emas yang memulihkan mata menua. Sekarang kita sampai kepada salah satu penemuan semula jadi yang paling menarik dalam kesihatan mata moden, saffron. Rempah emas ini yang sering digunakan dalam masakan tradisional mengandungi sebatian yang begitu kuat sehingga saintis mendapati ia sebenarnya boleh membalikkan degenerasi makula berkaitan usia. Satu keadaan yang pernah dianggap tidak dapat dipulihkan. Saffron mengandungi 2 karotenoid utama, krosin dan krosetin yang bekerja jauh di dalam mata anda. Sebatian ini membantu meregenerasi sel fotoreseptor yang bertanggungjawab menangkap cahaya dan menghantar isyarat visual ke otak anda. Lama-kelamaan sel-sel ini melemah dengan usia, membawa kepada penglihatan yang kabur pudar atau malap. Tetapi saffron membantu menghidupkannya kembali secara harfiah, membantu mata anda bangun semula. Dalam satu kajian pecah tanah selama 6 bulan yang diterbitkan dalam Journal of Translational Medicine, penyelidik dari Universiti Rome mendapati bahawa warga emas dengan degenerasi makula sederhana yang mengambil suplemen saffron sebelum tidur bukan sahaja memperlahankan perkembangan penyakit itu, tetapi sebenarnya membalikkan beberapa kerosakan retina yang sedia ada. Penglihatan peserta bertambah baik secara purata 2 baris penuh pada carta mata standard dan pengimejan, menunjukkan sel-sel yang sebelum ini tidak aktif mula berfungsi semula. Untuk memanfaatkan kuasa pemulihan, saffron rendam kira-kira 15 hingga 20 helai benang saffron dalam 120 ml 4 ounce susu penuh krim suam atau susu badam tanpa gula selama 15 minit. Kehangatan membebaskan krosin dengan lembut tanpa memusnahkannya. Elakkan air mendidih. Haba melebihi 65 degree Celsius boleh menyaktifkan sehingga 90% sebatian aktif saffron. Tambahkan 104 sudu teh madu mentah dan secubit buah pelaga untuk meningkatkan penyerapan dan meningkatkan peredaran ke mata. Minum susu emas ini kira-kira sejam sebelum waktu tidur, idealnya apabila tubuh anda sedang bertenang. Semasa malam apabila anda memasuki kitaran tidur yang lebih nyenyak, sebatian saffron bekerja dengan sistem pembaikan semula jadi anda untuk memulihkan aliran darah dan membina semula fungsi retina. Saffron mungkin salah satu rempah tertua di dunia. Tetapi untuk mata anda, ia mungkin keajaiban paling moden. Digunakan secara konsisten, ia boleh mengembalikan warna, kecerahan dan kejelasan yang anda fikir telah hilang selamanya. Nombor 1, kakao mentah. Pembina semula penglihatan malam. Dan akhirnya, kita telah sampai ke makanan paling berkuasa dalam senarai ini. Satu yang mengejutkan hampir semua orang, kakao mentah. Bukan coklat manis yang anda temui di kedai runcit, tetapi kakao tulen yang tidak dipanggang yang pernah dipanggil makanan para dewa oleh tamadun purba. Sains moden kini memahami sebabnya.
Ia adalah salah satu sumber flavonoid semula jadi yang paling kaya, terutamanya epikatekin sebatian yang membantu mata anda sembuh dari dalam semasa anda tidur. Epikatekin meningkatkan aliran darah ke retina dan mencetuskan penghasilan mitokondria baharu loji kuasa kecil di dalam sel anda yang menjana tenaga. Ini bermakna lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrien dan pembaikan tisu mata yang menua dengan lebih cepat. Dalam istilah mudah, kakao mentah membantu mata anda mengecas semula semalaman seperti menyambungkannya ke sumber kuasa alam semula jadi sendiri. Dalam satu kajian luar biasa dari University Reading, orang dewasa yang lebih tua yang mengambil kakao mentah setiap hari selama 16 minggu mengalami peningkatan 91% dalam kelajuan pemprosesan visual, peningkatan 12% dalam ketebalan retina dan pembalikan yang boleh diukur bagi kehilangan penglihatan peringkat awal. Penyelidik mendapati bahawa kakao merangsang pengeluaran oksida nitrik semasa tidur nyenyak, melebarkan saluran darah mikroskopik di mata anda dan membolehkan sehingga 3 kali lebih banyak oksigen sampai ke sel retina anda. Untuk menyediakannya dengan betul, campurkan 2 sudu besar serbuk kakao mentah ke dalam 180 ml 6 aun susu gajus atau badam tanpa gula yang dipanaskan kepada kira-kira 45 degrees. Cukup suam untuk larut tetapi tidak cukup panas untuk memusnahkan sebatian bermanfaatnya. Tambahkan 1/8 sudu teh kayu manis Ceylon dan secubit kecil serbuk lada cayenne atau cili pedas. Gandingan berkuasa ini meningkatkan penyerapan epikatekin sehingga 500% sambil mengawal paras gula darah untuk melindungi kanta mata anda daripada kerosakan glikasi, punca utama penglihatan kabur dalam kalangan warga emas. Minum campuran ini 45 minit sebelum tidur semasa perut kosong. Elakkan menggunakan koko di proses Dutch process atau serbuk coklat manis. Produk tersebut telah dilucutkan hampir semua sebatian penyembuhannya. Cari kakao mentah yang dilabel diproses sejuk cold process atau ditapai di bawah 48 degrees kerana ini memastikan spektrum penuh flavonoid kekal utuh. Lama-kelamaan, ramai orang melaporkan bukan sahaja penglihatan yang lebih jelas tetapi juga fokus yang lebih tajam dan warna yang lebih terang, seolah-olah dunia itu sendiri menjadi lebih jelas semula. Ia adalah transformasi luar biasa yang dicapai secara semula jadi daripada secawan kakao tulen sebelum tidur. Penafian perubatan. Sebelum anda mula menambah makanan ini ke dalam rutin malam, anda sila ingat video ini adalah untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja. Ia tidak bertujuan untuk menggantikan nasihat perubatan profesional, diagnosis atau rawatan. Tubuh setiap orang adalah unik dan hasil mungkin berbeza bergantung pada faktor seperti keadaan mata sedia ada, penggunaan ubat dan kesihatan keseluruhan. Sentiasa rujuk Dr. Rizwan Syafiq atau pakar mata anda sebelum membuat sebarang perubahan besar pada diet atau rutin suplemen anda, terutamanya jika anda menguruskan diabetes, glaukoma atau degenerasi makula. Makanan semula jadi ini boleh menyokong kesihatan penglihatan anda, tetapi ia berfungsi paling baik sebagai sebahagian daripada gaya hidup seimbang yang dipandu oleh penyedia penjagaan kesihatan anda. Mari kita imbas kembali apa yang kita bincangkan hari ini. Anda belajar tentang 8 makanan berkuasa yang disokong penyelidikan yang boleh membantu membaiki dan melindungi penglihatan anda semasa tidur. Daripada ubi, keledek kaya vitamin A yang meningkatkan penglihatan malam hingga salmon liar penuh omega 3 yang mengurangkan kekeringan dan buah goji kaya antioksidan yang menguatkan makula. Setiap makanan menawarkan manfaat uniknya sendiri untuk mata yang menua. Kami juga meneroka 3 teratas anggur hitam yang memulihkan peredaran safron rempah emas yang terbukti meregenerasi sel retina, dan kakao mentah, makanan pembaikan mata malam yang paling mujarab secara semula jadi. Bersama-sama mereka membentuk asas semula jadi yang mudah, yang menyokong penglihatan yang lebih tajam,
fokus yang lebih baik dan daya tahan visual yang lebih kuat. Semuanya semasa anda berehat. Malah bermula dengan hanya satu atau dua daripada tabiat ini secara konsisten boleh membuat perbezaan yang ketara. Ingat, matlamatnya bukanlah kesempurnaan. Ia adalah kemajuan melalui langkah-langkah kecil dan stabil yang membantu tubuh anda menyembuhkan dirinya secara semula jadi. Jika anda mendapati video ini membantu, sila berikan tanda bagus dan langgan teman kesihatan untuk lebih banyak petua kesihatan. Semula jadi berasaskan sains yang dicipta khas untuk orang dewasa yang lebih tua. Dan sebelum anda pergi, izinkan saya bertanya bagaimanakah kesihatan anda kebelakangan ini? Adakah anda menyedari perubahan dalam penglihatan tenaga atau tidur anda? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Kami membaca setiap mesej dan suka mendengar bagaimana kaedah semula jadi ini membantu anda berasa lebih baik. Jika anda ingin menyokong saluran, kami pertimbangkan untuk klik butang super thanks di bawah. Malah isyarat kecil membuat perbezaan besar dalam membantu kami terus mencipta kandungan tertumpu kepada warga emas yang bermanfaat. Akhir sekali, jangan berhenti di sini. Tekan video yang muncul pada skrin anda sekarang. Ia mendedahkan satu lagi ubat semula jadi berkuasa yang berfungsi seiring dengan makanan yang kita bincangkan hari ini untuk memastikan penglihatan anda kuat dan tubuh anda sihat. Terima kasih kerana menonton dan ingat menjaga mata anda bermakna menjaga kebebasan anda, keyakinan anda dan hubungan anda dengan dunia di sekeliling anda. Kekal sihat, kekal konsisten dan kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya.